dulu. Okay, saya buat story dulu. Saya nak cakap. Saya buat story. Okay guys, jangan lupa sekarang ni tengah waiting time dekat YT. Sekarang baru 300 orang. 2.5 kita akan post konten ni guys. Okay, jangan lupa 2.5 lagi premiere. Time dekat YT sekarang baru. Hari ni hari jadi saya. Happy birthday. Hello Sarados. Konten ni guys. Okay, premiere kan lah. Ya, 2.5 lagi premiere. Saya pun tengok sekali. Saya tak tengok konten ni. Saya pun nak tengok sekali dengan korang ni. Kejap lagi sambil komen-komen dengan korang. Sekarang ni baru 300. Jangan lupa kan dah tengok AI Aina. AI Aina buat apa? Saya tak tengok lagi. Sekejap saya tengah upload dulu. Upload apa yang patut dulu. Tangga tang macam mana saya nak upload lah ke kanda. Sekejap. Terima kasih. Okey, sekarang kau boleh tanya soalan. Saya akan jawab dengan lebih terperinci lah. Kalau kau nak tanya soalan apa-apa, saya buka dengan keadaan yang terperinci. Kalau kau nak tanya soalan. Sekarang ni ada 300 share. Copy link. Okey, saya akan pergi sini. Saya akan pergi ni. Pergi link. Tang 2.5 jadi 2.5 full 2.5 PM guys. 300 orang 2.5 kita akan post konten ni guys lagi. Jangan lupa 2.5 boleh 2.5. Yes, jangan lupa sekarang tengah save, download, and then kita akan post 2.5. Kita akan post konten. Siapa ni? Juninho. Terima kasih. Konten lah sabar. Sekarang tengah waiting time dekat YT. Amanda apa? Tak sabar tengok konten. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Kan saya dah cakap korang. Untuk sebelum ni saya terima kasih. Boleh tak comeback ke Kasih? InsyaAllah kalau ada rezeki abang bagi nanti kita comeback. Okay, saya tak pernah deny apa-apa keputusan abang nak ni ke, abang nak tu ke, abang nak bagi comeback mana, abang nak sama ini, saya tak pernah deny. If ada rezeki nanti saya akan comeback. Macam tu lah. Post sekarang kena 2.5. Sekarang ni kau boleh lah. Lepas ni 2.25 kita pergi konten. My cintamu awalu dan tinggalkan ku. Opinion kan lah. Opinion apa? Opinion apa? Saya nak jawab soalan korang ni. Soalan yang best-best sikit. Berapa view kan lah untuk tu? View apa? View saya berapa je? 500 sikit je. View saya sikit, tak banyak pun. Sikit je view saya. Senayan 3.0 InsyaAllah. Kanda out of topic. Aduh, macam mana komen laju macam ni? Slow lah sikit. Dekat ni pun saya nak melayan. Saya tengah live TT ni. Spoil baju apa? View Noah kena. View Noah insyaAllah kau boleh support View Noah. Sikit lagi nak 1M. Sekarang 700 lebih. Dalam 2-3 hari ni confirm dapat 1M InsyaAllah. Kau support lah Noah. Lagi sikit lagi 1M. Tapi tu lah, dia tak ada rezeki sebab akaun tu tak monetize lagi kan. Kalau akaun tu monetize 1M tu dia boleh dapat dalam 10, 5, 6,000, 7,000, 8,000 untuk satu video. Kemungkinan lah. Yelah, tapi kau tak perlu keluarkan duit. Kau just support view je. Kau just tengok view, just layan konten lah. Okay, untuk dia macam ni lah perbezaan. Saya akan cakap perbezaan lah. Macam diorang kan aktiviti. Saya kan korang dah tahu lah daripada dulu sampai sekarang just maintain, just make saya memang style saya macam ni. Saya punya niche saya macam ni. Sekarang bila nak kahwin? MB dulu. Bila post sekarang kan 2.5. Jangan post saya boleh tak? 2.5. Sekarang ni saya nak kumpul orang untuk pergi YT kejap lagi ni. Wifi terima kasih. Ya Allah, jangan bagi gift. Nak push. Okay, 2.5. Tak give event ke? Saya tak pergi SVG sebab saya kan waktu tu kat umrah. Saya tak sempat nak bagi tahu semua benda. And then saya tak pergilah. Saya pun hari ni sekejap lagi ada kerja. Saya sibuk sikit. Sekarang kan saya buat konten. Sibuk sikit. Kena beli shoot MV nanti insyaAllah. Sabar dulu jangan pupuh saya dalam keadaan tu.
Kenapa tak 1M? Dia macam ni, 1M ni dia atas rezeki tak sebenarnya. Dia atas rezeki orang lah. Orang nak ni apa semua benda itu atas rezeki orang. Sebab bagi saya 1M ni adalah benda tu rezeki. For saya, as saya, korang just support saya pun dapat view macam ni pun dah satu hargai. Betul tak? Naik memang senang. Saya beritahu korang, naik memang senang. Nak konsisten tu macam mana? Key dia konsisten. Macam tu, okay. Kalau kau tanya saya for 1M, saya tak ada pun dalam otak saya nak 1M. If dapat 1M, itu ada rezeki untuk saya. Betul tak? Itu ada rezeki untuk saya. For now, saya sekarang ni, saya berkarya untuk siapa yang menonton, yang meminati saya, yang suka dengan gaya saya buat. Kau boleh tengok. Kalau dapat 1M tu, kira rezeki. 1M satu rezeki. Betul tak? Benda tu rezeki. Just kita dah buat terbaik. Jika itu bukan rezeki kita nak sampai, bukanlah maksudnya. At least ada orang masih support kita, stay menyokong kita. Kita tak pernah ada dalam keadaan yang bawah. Kita masih maintain. Itu yang lagi penting daripada kita terus naik ke atas, pam, bila jatuh pop sekali, pop, gone, hilang. Betul tak? Saya 3 tahun kakak, 3 tahun dalam bidang ni. 3 tahun dalam bidang, 4 tahun dekat 4 tahun. Orang lain semua 1M. Saya je maintain sampai sekarang. Faham? Selama saya 4 tahun, yang 4 tahun ni yang maintain sampai sekarang, tak view tak pernah 1M pun, tapi maintain sampai sekarang. Itu maksud saya. Alusit ni, diorang bagi baju kat saya, maintain tu susah. Saya tak pernah, kalau tengok konten-konten saya sebelum ni tak pernah 1M. View saya semua beratus-ratus, 500, 600, 700, 400. Tak pernah 1M langsung. Kau faham tak pernah 1M. Ada yang Karina 1M pun dah dalam 2 tahun, 1 tahun baru dapat 1M. Faham tak? Konten saya tak pernah 1M. Tapi selama 4 tahun saya punya diri dalam AI team, itulah konsep dia. Ada je budak-budak talent lain 1M, tapi 1M ni kan rezeki. Betul tak? Atas rezeki, atas apa, semua benda. Saya tak pernah pun kejar otak saya 1M di sini. Orang komen, "Wih, dah comeback, mana 1M ni?" Damn. Saya berkarya untuk orang yang menyokong saya, support saya. Contoh sekarang ni musim Karina. Saya akan hargai siapa yang peminat Karina, untuk bagi yang terbaik untuk Karina. If nanti turn Kakak Share, saya akan bagi terbaik untuk Kakak Share pula. If kalau turn orang baru, saya akan bagi yang terbaik. Tapi saya takkan buat dengan siapa yang partner saya tu jatuh. Saya akan cuba maintain. Dengan Una, Una saya tak buat konten, tapi saya bagi apa benda yang saya nak. Okay, Una macam ni kau kena buat macam tu. Okay. Saya 4 tahun sometimes orang nak tengok yang baru juga. Orang akan lupa yang lama. Faham tak maksudnya? Orang peredaran masa ni, sometimes bila kita selama 4 tahun, saya 4 tahun dah ni, sometimes tak selamanya kita akan tengok orang yang sama. Betul tak? Bila datang muka baru, dia rasa semangat nak tengok muka yang baru. Itu orang panggil peredaran masa. Mungkin saya ni dah nak start, orang panggil tak relevan, tapi saya takkan buat untuk saya tak relevan. Saya 4 tahun saya bertahan lama. Dalam YT saya maintain, senior yang paling maintain YT saya paling maintain selama 4 tahun. Saya maintain 3 tahun nak maintain. Itu pun berlawan dengan budak-budak baru lagi. Itu pun budak baru lagi tak masih lagi macam nak beat tu susah lagi. Faham tak maksud? Saya masih lagi okey selama 3 tahun lagi. Cakap tapi view tak 1M pun. Itu konsep dia. View tak 1M pun. View tak 1M, tapi itu melibatkan kita punya diri macam mana. Tapi 1M subscriber, InsyaAllah, amin. Bila nak kahwin, InsyaAllah nanti. Sekarang ni dekat YT saya ada 300 lebih. Lagi 8 minit korang. Lagi 8 minit saya akan post konten. Kita akan tengok sama-sama Kita akan tengok sama-sama. Dan kan saya pernah berjanji korang, yang mana yang tengok, saya takkan saji yang konten dalam kereta. Saya takkan sajikan konten kebanyakan dalam kereta, semua benda ada je dalam kereta. Tapi tak ada yang fully semua dalam kereta, tidak. Saya akan buat pembaharuan yang membeza, iaitu dari segi jalan cerita, dari segi apa ke depan. InsyaAllah saya akan prepare satu persatu untuk jadikan, orang cakap, bila korang tengok televisyen, korang nampak yang orang panggil apa? Bila kau tengok televisyen drama, kau akan nampak dalam konten saya ni as a drama juga. Tapi drama yang dalam konsep yang love side. Kau faham tak saya? Love side punya, love story side-nya, romance punya, macam tu. Dia ada romance, ada komedi, ada apa. Saya akan buat sebaik mungkin. For example, konten kejap lagi, kau tahu kan, saya fokus for romance.
Bukan romeng tau. Romeng ni macam mana? Kalau contoh orang Temeloh bila cakap romeng ni, dia perkara yang teruk. Allah, macam mana romantik. Saya general saya memang suka romantik. Saya suka romantik. Saya suka yang benda-benda yang romantik. Saya bukan jenis yang komedi punya side. Saya romantik komedi punya side. Tapi saya berkarya dengan cara saya lah. Saya suka cinta-cinta. Macam drama TV, tapi dia ada main emosi sikit, main ni sikit, main ni sikit, main ni semini. Korang tahulah sendiri. Dah 3 tahun korang sama saya. Romance sweet macam tu. Tapi tak ada dalam hardcore. Dia macam tu. That's why sampai kot jalan cerita kat korang. Okay, lagi 6 minit lagi. Sekarang ni saya nak korang semua dah standby dekat YT. Jom. Dan sekarang ni semua dah standby sekarang ni. Sekarang ni dah naik, waiting dah ramai. Sinetron, yes. This is like sinetron. Faham. Bawang putih. Ada like macam tu lah. Ada like macam tu. Dia ada benda. Tunggulah. Saya sekarang ni nak jaga. Okay, quality saya jaga. Jujur lah. Dulu saya tak jaga quality pun. Bukan tak jaga quality lah. It's like macam kita akan just shoot kan. And then lepas kan ada orang kan New Gen semua benda ni dihasilkan orang panggil apa, dia tak ada quality. Jujur cakap kan, diorang tak ada lah macam hasilkan kualiti betul macam drama. Tidak. Cuma dia proper. Dia proper, faham tak? Dia bila diorang hasil dengan proper, saya kena tunjuk yang saya senior yang mampu buat proper. Dan saya pun dah tunjukkan itu. Waktu dengan Ira tu saya dah tunjuk dah semua benda. Sometimes kalau saya proper betul. Sometimes saya malas, saya buat vlogging je. Okay, dah standby. Sekarang ni dah 500 lebih dekat sini. Lagi 5 minit lagi guys. Sekarang ni saya nak korang tag screen sampai 1M. Lepas tu kita jump kat YT. Kita tengok sama-sama. Dan saya nak layan komen korang. Korang okey tak okey dengan jalan cerita saya bagi. Macam mana saya nak pergi dekat sini. Macam mana saya nak sampai dekat sini. Macam mana saya nak teruskan ship ni. Macam mana. Macam tu. Macam mana saya di sini gini macam mana. Kau kena tengok, okey. Real ke ni? Tahun ni target dapat buat apa? Aduh. Saya bukan tak nak target. Saya bukan tak nak superstar. Sebab saya takut saya saja dapat superstar. Kau faham tak saya? Bulan 1 saya paling tinggi konten. Bulan 2 ni saya tengah tinggi konten lagi. Saya dah cakap kat Alif dah, saya dah cakap dah tarik diri dah. Saya dah tarik diri pasal superstar semua. Bagilah yang nak bersaing. Saya nak cakap saya nak bersaing dengan Nujeng. Tahun lepas saya dah bersaing dengan Nujeng. Saya masih senior, masih orang panggil apa, senior, masih memenangi lagi. Betul tak? Ini saya rasa macam bagilah orang lain, bagilah budak-budak Nujeng. Biar Nujeng 2025 ni berlawan dengan 2026 yang baru, yang latest. Ini saya tak tahu lah. Saya dah cakap dekat Alif lah, untuk superstar saya takkan ambil lah superstar. For sure superstar takkan ambil. Tapi kalau aku dapat popular pula nanti kan, sama je aku dapat superstar. Macam mana pula nanti? Aduh, sudah. Alif cakap kalau popular dapat superstar, kena bagi orang lain jugalah popular. Bagilah orang lain semua award. Boleh macam tu? Saya yang tukang naik atas pantas je, bagi award je boleh? Dah bagilah ni budak-budak diorang ni geng yang baru ni. Saya dah 2 tahun dah semua benda ni. Dah 2 tahun direct dah. Saya dah bersaing dengan senior dengan OG. Saya dah bersaing dengan New Gen 2025. Faham tak? Saya dah bersaing benda tu. And then saya kiranya saya dah menang lah lawan New Gen 25. And then bila dia nak lawan New Gen 26 ni, biar New Gen 25 ni lawan dengan New Gen 26. Tengok for now memang Aslah yang pertama saya nampak. For now lah. For now perempuan yang paling rajin. Sebelakang saya banyak post konten pun Aslah je lah. Itu yang saya nampak for now. Baru bulan 2 awal lagi benda tu. Mana tahu tiba-tiba Aslah malas. Mana tahu. Cepatkanlah, sabar. Lagi 2 minit 60 second. 60 second. Lagi 2 minit. Standby 2 minit Kang. Kita standby sama-sama jam kat YT. Saya nak tiba-tiba tinggal 100 orang kat sini tau. Kadang GTA suruh dia mana, bila nak kahwin. Sabar. Maksud tahun lepas view saya tak 1M pun. View saya slow 500 berapa ratus. Tapi tetap superstar.
Kau bayangkan 1M ni bukan melambangkan apa-apa. Tahu tak, lama dapat 1M semua benda, saya tak top sale award. Faham tak maksud saya? 1M tak ada je perlambangan dapat apa-apa. Cuma rezeki 1M ni dia nampak kemas bila dekat orang view tengok. Itu je. Bila dapat 1M ni rezeki lah untuk kita. Okay, lagi 1 minit lagi. Berminit konten sekejap dalam ikut ada drama punya konten. Mal kodok kawan, jangan lupa support kroni saya Mal kodok juga guys. Untuk satu season yang saya bahas satu benda, satu konten yang mana Una memasak atas motor. Contohnya kalau dia nak ambil motor, dia akan sebagai servis motor. Idea konten lama lah kalau ada sini kan. Sebagai servis motor, Una tak boleh tijak lantai, kena berjalan atas motor untuk ambil barang. Masak atas motor. Kau faham tak maksud aku? Lepas tu yang makan pula budak-budak motor. Kau faham tak maksud? Budak-budak motor datang, bagi-bagikan masak atas motor. Lepas tu yang makan pula budak-budak motor. Kau faham tak maksud aku? Dia jadi lain lah. Dia best lah benda tu. Lepas tu satu lagi Mal, idea konten lagi aku bagi kau ni. Ada motor tayar 3 yang ada duduk tepi tu, masak dalam tu sambil korang jalan dekat KL. Kau faham tak? Letak motor tayar 3 tu ada duduk tepi. Una masak lu tepi ni. Lepas tu kau keliling KL bawa. Apa gempak, lepas tu makan pan KLCC. Idea ni. Okay guys, dah 2.30. Kau boleh pergi dekat YT saya sekarang. Saya nak 8,000 orang. Jom kita pergi dekat YT saya sekarang tu. Please. Jom. Sekarang ni baru 2,000 lebih. Jom. Semua get YT saya sekarang. Saya nak live ni. Boleh. Ni tengah iklan sikit lagi. Tengah iklan. Saya akan saji insya-Allah yang terbaik untuk korang. Walaupun tak terbaik, insya-Allah dia akan buat korang terhibur dengan apa yang berlaku. Semua benda. Okay guys, ready? Apa benda ni? Okay guys, ready? Okay, sekarang ni 2,000 lebih. Boleh tak saya nak minta semua? Dia tengah iklan ni. Jangan iklan lah. Lagi seminit dia tengah iklan seminit ni. Kau standby 3,000 lebih. Boleh tak saya hitkan 10,000 dekat saya punya YT? View 10,000 boleh ke? Sini ada 8,000. Siapa kanan kroni semua. Let's go. InsyaAllah. Kau relax je Mal. Kau nak minta tolong aku, kau beritahu aku ke? Aku akan tolong punya. Tak ada apa-apa, Roger. Kroni belakang kroni. Kau relax je. 4,000 orang guys. Boleh tak hits kau? Sikit lagi. Okay, lagi 4,000 orang. Come on, lagi 30 second. 30 second guys, ready? 30 second saya naik live ni. Saya dah naik live ni. Kau pergi dekat YT saya sekarang. Saya dah naik live ni 28 29 25. Konten akan post sekarang 2.30 22 20 21 19 18 17 16. Berat kan dah? Berat apa tu? Berat. Okay, 10 9 8 7 6 5. Okay, jumpa sana. 3 2. Jumpa dekat YT saya AI Kekandang.